Dah masuk 3 series ni malas betul nak vacuum dekat bawah-bawah ni terbongkok-bongkok sampai kan. Ni Sekti jumpa vacuum yang best korang ni daripada Tijin. Dia boleh bengkok dia punya vacuum ni. Tak ada masalah dah kita nak vacuum, nak bongkok dekat bahagian bawah-bawah tu kan. Ni dia punya button yang ada 2 sahaja, simple. Dia ada on off button dengan speed button. Dia ada 3 speed dekat sini untuk korang vacuum. Lagi dia ada bagi dengan aksesori sekali. Ni aksesoris yang muncul macam ni sesuai untuk tempat-tempat sempit macam tingkap ataupun celah-celah sofa. Ni Cikgu vacuum juga dekat celahan tangga, and then ada juga dekat bahagian fluted macam ni. Memang banyak habuk ya kalau lama tak vacuum. Okay, ni yang kedua aksesoris ni dia siap dengan brush sekali. Kalau korang nak guna tanpa brush dia pun boleh. Kalau jenis brush macam ni Cikgu biasa guna dekat atas kabinet. Kalau guna dekat bahagian bidai pun senang. Body vacuum ni pun dia tak berapa berat, jadi tak lengoh tau waktu vacuum. Lepas dah siap guna tu, korang boleh dispose dia punya sampah habuk dengan just one click je. Ni kalau korang nak beli, tekan je beg kuning.